tabarruk. Akad tabarruk ni maksudnya dia adalah satu bentuk kebajikan. Seperti mana sedekah kebajikan, hibah kebajikan, hadiah kebajikan. Sebenarnya dhaman pun dari satu segi dia juga kebajikan. Maka wakaf pun kebajikan. Ya, orang yang nak melakukan wakaf, dia mesti syarat dia sah buat kebajikan. Faham? Orang yang tak sah buat kebajikan, tabarruk, tak boleh wakaf. Lagi? Wal mawqufi dawamul intifa'i bihi. Syarat mauquf dalam mazhab Syafi'i dawamul intifa' bihi. Kita tak boleh wakafkan sesuatu yang mana penggunaannya tidak boleh berterusan. Contohnya dia wakaf nasi lemak untuk dimakan. Mana boleh wakaf? Bukan wakaf, namanya bagi sedekah, bukan wakaf. Nasi lemak makan habis. Jadi wakaf ni dia mesti sesuatu yang dengan menggunanya tidak akan menghilangkan zatnya. Oh, boleh wakaf. Dalam mazhab Syafi'i boleh tak wakaf tunai. Benda ni masyhur dibuat, banyak-banyak negeri buat lah. Mazhab Syafi'i tak boleh. So wakaf tunai yang kamu dengar iklan kempen, itu mazhab lain. Mereka pakai mazhab lain. Wakaf tunai ni mana bagi duit. Wakaf duit. Duit tak boleh wakaf. Sebab menggunakan duit adalah menghilangkannya. Faham? So mereka yang membenarkan wakaf duit meletakkan syarat, duit-duit yang telah diwakafkan hendaklah dibeli dengannya semua harta yang bersifat kekal sahaja. Jadi wakaf-wakaf duit ni dia akan beli apalah, bangunan ke apa ke yang kekal. Mazhab Syafi'i tak boleh, mazhab lain boleh. Yang diamalkan mazhab lain. Lagi? Lagi? La mat'um jelas lah. Tadi dah sebut dah. Kemudian boleh. Mangkul, benda yang boleh alih boleh wakaf, benda yang tak boleh alih pun boleh wakaf. Itu memang asal. Nak wakaf pen boleh. Walaupun dia bukan tanah, bukan bangunan, boleh. Kacauan boleh. Apa-apalah. Kitab boleh. Mikrofon boleh, handphone boleh, kipas, semua boleh wakaf. Dan juga boleh wakaf musya'. Wakaf musya' ni, satu orang tu dia ada bangunan, dia wakaf, dia kata 50% bangunan ni saya wakaf untuk madrasah. Dia sebut macam tu. Musya' ni dia bayar peratus. Dia tak tetapkan bahagian mana yang diwakafkan. Contohnya bangunan ni besar, saya wakaf wing kiri ke wing kanan ke, itu ta'yin muayyan. Boleh tak wakaf musya'? Khilaf. Muktamadnya boleh. Faham? Ada mazhab kata tak boleh wakaf musya'. Ta'yin ke lah, wakaf mana satu. Kemudian tak boleh. Dia tak boleh wakaf hamba dan juga thawb. Contoh fi zimmah. Fi zimmah ni mana hutang. Dia bila nak wakaf sesuatu, benda tu dah ada, wakaf. Bukan fi zimmah. Faham tak? Dia akan beli hamba. Dia nak wakaf hamba yang dia akan beli. Mana boleh? Hamba tu dah wujud. Muayyan. Ada syakhsiah yang ditakyinkan untuk diwakafkan, baru sah. Kemudian wala waqfu hurrin nafsahu. Wala waqfu hurrin nafsahu. Tak boleh wakafkan diri sendiri. Kalau satu orang tu dia kata dia telah mewakafkan dirinya, itu lurah, bukan istilah. Faham? Inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Wakaf lah tu. Muharraran tu wakaf. Dia niat wakafkan anak dalam perut untuk Baitul Maqdis, Siti Maryam. Itu lurah, bukan istilah. Faham? Tak ada masalah. Kalau orang tu dia kata saya wakafkan diri, tak ada masalah. Tapi tak jadilah wakaf yang istilah tu. Kemudian wakadha mustawladatun wa qalbun mu'allamun. tak boleh wakaf mualat. Tak boleh wakaf anjing, walaupun anjing muallam. Najis. Kemudian wa ahadu 'abdaini fil asah. tak boleh sebab mubaham. Mana boleh wakaf mubaham? Ta'yin kan, dia nak wakaf hamba yang mana satu, sebutkan spesifik. Tak boleh
Aku wakaf salah satu keretaku, tak boleh. Sebut kereta yang mana satu. Faham? Kalau dia ada model tu banyak, dia tayin kan pula. Plate nombor berapa. Baru sah. Kemudian ولو وقف بناء أو غراسا في أرض مستأجرة لهما والأصح جوازه. sekali lagi apa? ولو وقف بناء أو غراسا في أرض مستأجرة لهما والأصح جوازه. Mustajaratin lahuma ay lil ghirasi wal bina. Dia sewa tanah, atas tanah tu dia tanam pokok. Dia sewa tanah, atas tanah dia buat bangunan. Bangunan yang tu dia wakafkan. Tanah bukan dia punya, bangunan yang dia punya. Tanah bukan dia punya, pokok yang dia punya. Boleh tak wakafkan pokok milik sendiri di atas tanah sewa? Boleh. Faham? Lagi? فإن وقف على معين واحد أو جمع مشترط إمكان تمليكه. Imkanu. Kemudian pembahasan tentang mauquf alaih. So kita ada waqif, pewakaf dan sebut dah syarat dia. Kita ada mauquf, benda yang diwakafkan. Mauquf alaih, jihah yang mauquf itu diwakafkan kepadanya. Wakaf dalam mazhab Syafi'i kita boleh wakaf muayyan. Wakaf individu boleh. Saya wakafkan kereta saya untuk ustaz, dia sebut nama ustaz tu. Seorang je. Boleh ke wakaf untuk seorang individu? Boleh. Muayyan. Faham? Boleh ke wakaf untuk kumpulan? Itu memang asal lah. Wakaf ni asalnya untuk ramai. Itu memang boleh. Tapi syarat mauquf alaih apa? Imkan tamlik. Wakaf hanya sah untuk sesuatu, seseorang yang boleh memiliki. Faham? Saya wakafkan untuk lembu dia. Lembu boleh memiliki ke? Binatang. Binatang mana boleh memiliki? Tak boleh. Kemudian janin tak boleh sebab masih dalam perut, tak dikira hidup. Hamba tak boleh memiliki walaupun dia manusia. Lagi? Kalau dia kata saya wakafkan untuk fulan, disebut nama hamba tu, maka wakaf ke atas hamba dikira wakaf untuk tuannya. Lagi? Kalau dia itlakkan wakaf untuk bahimah, wakaf tu ala keldai sekian, maka tak sah. Lagi? Ada wajah dhaif disamakan macam masalah hamba tadi. Waqaf 'ala al-bahimah ay waqaf 'ala malikil bahimah. Dhaif. Kemudian dia boleh wakaf, saya wakafkan harta saya untuk kegunaan binatang. Boleh. Faham? Dia ada harta wakaf, hasil-hasil wakaf ni guna untuk rawat binatang sakit. Boleh? Faham? Binatang-binatang sakit, orang yang ada binatang sakit, dia perlukan pembelanjaan rawatan, dia boleh ambil daripada hasil wakaf. Itu lain. Faham? Jadi wakaf ni satu benda yang sangat bagus untuk satu bentuk platform untuk bantu orang Islam. Faham? Macam contohnya semalam lah, kemarin ada di mana tah, di stesen minyak wakaf, nama dia stesen minyak wakaf. Faham? Yang clock tower tu, clock tower yang depan Masjid Haram tu, itu wakaf. Faham? Wakaf oleh king apa, Fahad. Wakaf oleh king. Apa maksud wakaf oleh king? Maksudnya segala hasil mahsul hotelnya, kedainya, semua tu dia disalurkan wakaf. Siapa yang wakafkan? King. Faham? Maksudnya bangunan tu king buat, hasilnya dia wakafkan. Itu yang ditulis tu kan, tulis wakaf. So wakaf ni dia adalah satu sumber yang bagus. Sebab itu orang yang nak wakaf harta perlu diajar. Kadang kita tengok orang tu dia wakaf, tapi oleh kerana dia tidak pandai wakaf, harta wakaf jadi sia-sia. Sedangkan dia boleh digunakan untuk manfaat yang lebih besar. Faham tak? Maksudnya
ويصح على ذمي. Boleh tak wakaf kepada kafir zimmi? Boleh. Hatta kalau orang kafir wakaf pun sah. Wakaf ni tak ada syariat Islam. لا مرتد وحربي ونفسه في الأصح. Orang murtad kita tak boleh wakaf atas dia. Sebab orang murtad tak boleh memiliki. Harta dia kan kena sita. Orang kafir harbi tak boleh bagi kat dia. Lagi? ونفسه في الأصح. Wakaf untuk diri dia buat apa? Dia pakai je lah. Kan dia punya. وإن وقف على جهة معصية. Boleh tak wakaf untuk jihah maksiat? Jadi wakaf ni kebanyakan dia datang dalam bentuk jihah. Wakaf untuk masjid. Untuk masjid-masjid. Wakaf untuk orang miskin. Itu dia panggil jihah. Fuqara, tulabul ilim, asatiza, itu ini peladang, petani, macam-macam lah. Dia tak takyinkan orang. Dia hanya takyinkan jihah. Umum lah. Bila sebut tulabul ilim, umum. Dia tak spesifik orang. Boleh. Kalau dia nak spesifikkan lagi, tulabul ilim, apa, sekolah, madrasah. Contohnya, dia ada harta wakaf. Dia nak wakafkan kepada alumni madrasah sekian-sekian. Dia takyinkan lagi. Boleh. Sebab itu orang yang nak buat wakaf, sebelum dia nak lafazkan, dia musyarat dulu dengan orang yang sesuai. Supaya harta dia betul-betul memberi faedah akhirat pada dia. Kadang-kadang dia wakaf tapi harta wakaf tu tak boleh diusahakan. Banyak harta wakaf terbengkalai. Tanah-tanah tu tak strategik contohnya. Gitu lah tanah. Kat situ, kat sini, kat lautan. Dia wakaf tanah lautan. Macam mana? Siapa nak ambil? Mungkin kalau Baitul Mal open, dia kat Malaysia ni, tanah wakaf ni automatik diselia dan diselenggarakan oleh Jabatan Agama. Automatik. Mawi ke, kalau Mawi pula. Kalau KL. Jadi mereka ada data-data tanah wakaf tapi tak dapat diusahakan. Mungkin mereka tawar ke, ada madrasah nak tanah kan, dia buka. Tapi madrasah ni nak ambil sini, tanah ni jauh sangat, terputus daripada jalan, terputus. Kalau nak buka madrasah kat situ sangat struggle lah. Faham? Jalan, elektrik pun tak ada. Macam mana buat? Banyak kos lah. Boleh kena tarik apa semua. Jadi boleh mesyuarat dengan orang alim untuk supaya manfaat lebih besar. Kemudian وإن وقف على جهة معصية كعمارة الكنائس وباطل. tak boleh. Mana boleh? أو Dia جهة wakaf ni. Ni wakaf ni untuk untuk kebajikan kuil. Tak boleh. Haram. Kemudian أو جهة القربة كالفقراء والعلماء والمساجد والمدارس صح. macam tu. Banyak orang ada harta tapi dia hartanya tak menyebabkan dia masuk syurga. Kan? Sahabat Nabi dia cemburu dengan sahabat kaya ni sebab apa? Sahabat yang kaya. Bukan mereka cemburu sebab sahabat kaya ni naik kenderaan mewah, rumah mewah, makan mewah. Dia tak cemburu yang tu. Dia cemburu sahabat yang kaya ni ada duit banyak, harta banyak, boleh buat kebajikan. Mereka tak ada. Dia terpujuk segitu. Macam mana nak lawan ni? Dia orang ada harta, boleh bayar zakat, boleh sedekah, boleh wakaf. Kami tak ada. Kemudian أو جهة لا تظهر فيها القربة. boleh. Dia wakaf ni selagi bukan maksiat, walaupun dia kata saya wakafkan ni, hasil ni untuk jutawan Malaysia. Jutawan apa keperluan? Tapi dia buatlah contoh. Boleh, sah. Faham? Kemudian ولا يصح إلا بلفظ. wakaf ni dia amalan qaul. Tengok dalam fiqah ada benda yang qauli, qaul berusaha, nazar qauli, sumpah qauli, talak qauli, nikah qauli, jual beli, akad semua qauli. Faham? Ila, li'an, zihar semua qauli. Jadi kalau tak ada qaul tak sah, mudah je. Dia niat hati wakaf tak jadi. Kena lafazkan.
cuma ada satu surah boleh. Kemudian وصريحه وقف كذا أو أرضي موقوفة عليه والتسبيل والتحبيس صريحان على الصحيح. Ni bahasa Arab. Habbastu mali, sabbaltu mali. Itu semua sarih dalam bahasa Arab. ولو قال تصدقت بكذا صدقة محرمة أو موقوفة أو لا تباع ولا توهب فصريح في الأصح. Kalau satu orang tu dia kata tasaddaqtu bimali sahaja, titik, tak jadi wakaf, dia jadi sedekah. Kalau dia nak jadikan wakaf, dia kena tambah yang itulah, sadaqatan muharramatan. Sebab apa? Perkataan sadaqatan muharramatan ni adalah ciri khas wakaf. Wakaf ni ciri khas dia adalah la tuba'u wa la tuhabu. Sedekah lain, orang yang terima sedekah boleh tasarruf dengan jual, boleh beli, boleh hibah kan. Jadi bila dia sifatkan sedekah tu dengan sifat khas wakaf, jadilah wakaf. Walaupun dia tak sebut perkataan wakaf. Faham? Perkataan sadaqatan muharramah, perkataan la tuba'u wa la tuha, itu semua ciri khas wakaf. Walaupun dia tak sebut perkataan wakaf, tapi dia sebut ciri khas, maka jadi wakaf juga. Kemudian وقوله تصدقت فقط ليس بصريح وإن نوى. niat tidak memberi kesan. Dia sebut sedekah, dia kata saya niat wakaf, tak jadi. Dia tidak menerima taksis bin niyah. Kemudian إلا أن يضيف إلى جهة عامة وينبيا. Tapi kalau dia kata saya sedekahkan untuk fakir dan dia niat masuk sedekah tu wakaf, maka jadi. Kemudian والأصح أن قوله حرمته أو أبدته ليس بصريح. ada khilaf. Abadtu, saya abadikannya, saya haramkan barang ni atas diri saya. Tak jadi soreh. Maksudnya tak jadi soreh. Kalau dia niat jadi wakaf. Kemudian وأن قوله جعلت البقعة مسجدا تصير به مسجدا. Okay. وأن التوقف على معين يشترط في قبوله. Saya menjadikan tanah ini sebagai masjid, jadilah masjid. Walaupun dia tak guna perkataan wakaf. Ini beza. Dia dalam banyak-banyak masalah wakaf, masjid dia beza sikit. Dia agak longgar, agak luas kebenarannya. Kalau masjid dia kata ja'altul, kan tak ada perkataan wakaf. Ja'altul buq'ata masjidan, maka jadi wakaf. Sebab apa? Sebab apa jadi wakaf? Tak ada sebut perkataan wakaf. Sebab bila dia kata aku jadikan tanah ini masjid, masjid itu sendiri mengandungi makna wakaf. Tidak ada masjid yang bukan wakaf, tak ada. Bila dia kata aku peruntukkan tanah ni untuk masjid, dia punya dalam dia maksudnya aku wakafkan tanah ni untuk masjid. Sebab tidak ada yang dipanggil masjid melainkan wakaf. Faham? So bila disebut di masjid, maksudnya dalam tu dia menginginkan wakaf. Faham? Itu beza dia. Kalau masjid special case. Bahkan nanti kita akan belajar, kalau satu orang tu dia membuat bangunan bentuk masjid di atas tanah mawat, tanah tanpa tuan, dan dia niat bangunan ni masjid, jadi masjid walaupun dia tak lafazkan. Ini adalah satu-satunya mungkin surah yang mana boleh wakaf tanpa niat, boleh wakaf tanpa lafaz. Dalam surah apa? Surah membina bangunan masjid di atas tanah mawat, syarat dia, dan dia niat 3 perkara, maka jadi masjid walaupun dia tak lafaz. Faham? Tapi syarat tanah mawat. Tapi kalau dia buat bangunan bentuk masjid dekat tanah sendirian, dia tak jadi masjid selagi dia tidak wakafkan, dia tak lafazkan. Kemudian وأن الوقف على معين يشترط فيه قبوله. Adakah wakaf perlu kabul, ijab kabul? Tafsil. Sebelum ni kita belajar adakah wakalah perlu ijab kabul? Tak perlu ijab lafzan. Dia syarat dia jangan tolak je.
Wakaf perlu kabul tak? Tengok. Kalau wakaf ala umum tak perlu. Wakaf ala muayyan perlu. Ala umum ni contohnya saya wakaf untuk fakir miskin. Jadi fuqara mana nak pergi jawab saya terima? Fuqara kan banyak. Fuqara ni yang sedang hidup, yang akan hidup pun semua fuqara. Jadi tak perlulah kabul. Tapi kalau dia kata saya wakaf untuk imam masjid ni, dia ta'yinkan imam tu, dia ta'yinkan nama, maka untuk wakaf itu jadi wakaf, si muayyan itu perlu menyatakan saya terima, barulah jadi. Kalau dia tak menyatakan, tak jadi wakaf. Walau radda batala haqquhu syaratna qabula am la. Tapi kalau dia tolak, dia diwakafkan, dia tolak, dia tak nak terima, maka khalas, hak dia lah. Lihat. Walau qala waqaftu hadha sanatan fa batil. Boleh tak wakaf temporary? Wakaf sementara tak ada. Mungkin ada orang awam ni kalau tak diajar, dia banyak idea. Dia ada idea, saya nak wakaf tapi sementara, tak ada. Wakaf sementara tak ada. Saya wakafkan untuk setahun, batal. Batal ke sah? Sanah tu larak apa? Tak sah. Jadi saya wakafkan, titik. Saya wakafkan untuk selama-lamanya, tak perlu perkataan selama-lamanya, sebab wakaf tu memang selama-lamanya. Kalau dia sebut juga selama-lamanya, itu takkid. Faham? Lagi? Walau qala waqaftu ala awladi aw ala dayn. Dan dalam bab wakaf ni, rujukan kita adalah sirah dia. Dalam kita nak menentukan operasi wakaf, kita perlu kenal pasti apakah sirah yang telah dilakukan oleh waqif. Dia sebut macam mana, dia nak macam mana, sehingga disebut apa? Nassul waqifi ka nassi syari'. Ulama kata waqif punya nas, kenyataan dia seolah-olah itulah kenyataan daripada syariat. Maksudnya apa? Kita kena penuhi dan patuhi sepenuhnya, seperti mana kita perlu patuhi perintah syarak. Tak boleh ubah. Dia nak macam mana harta wakaf dia disenggala, kena ikut sebiji macam tu. Itu maksud nasul waqifi kana syari'. Jadi bila waqif punya nas begitu sekali, sepatutnya dia boleh ejah dia punya ayat dia nak macam mana. Tapi kadang-kadang mungkin dia tak ada idea yang bagus ataupun yang lebih luas manfaatnya, so dia mesyuarat dengan ulama. Walau qala waqaftu ala awladi aw ala dayn. Waqaftu. Jadi kita akan berdepan dengan dua keadaan. Satu, waqif masih hidup. Satu lagi, waqif dah mati. Kalau waqif masih hidup, mungkin kita boleh mendapatkan penjelasannya tentang apakah yang dimaksudkan oleh dia ketika melafazkan begitu begini. Tapi kalau waqif dah mati, kita hanya ada dia punya dokumen wakaf. Macam mana kita nak tahu apakah yang dia maksudkan? Maka kita kena gunakan ilmu apa? Kena gunakan ilmu dalalah alfaz. Faham? Dalalah alfaz. Maksud segi bahasa, lafaz yang macam ni menunjukkan apa? Maka begitulah kita akan tafsirkan apa yang dia maksudkan. Sebab kita dah tak ada dia. Faham? Dan satu perkara yang kita kena tahu, tafsiran lafaz waqaf juga boleh dibantu menggunakan uruf tempatan. Uruf juga boleh mentafsirkan maksud waqaf. Jadi ahli, orang yang peguam ke apa ke, ulama ke mufti ke, ketika dia nak tafsirkan lafaz waqaf, dia juga kena faham uruf tempatan. Walaupun tak disebut di situ, tapi uruf menunjukkan begitu, kena ikut uruf. Contoh lagi, Au ala dayn summa naslihi walam. tadi apa? Walau waqafa. Walau qala waqaftu ala awladi au ala dayn summa naslihi walam yazid wal adharu sihhatul waqf
Dia wakaf ni dia ada istilah munqati'ul awal, munqati'ul wasat, munqati'ul akhir. Dia kata, aku wakafkan untuk anak-anakku. Titik. Dia tak sambung. Aku wakafkan untuk Zaid, kemudian anak-anaknya. Titik. Ini dia panggil munqati'ul akhir. Tapi kalau anak dia semua dah mati, harta wakaf tu macam mana? Itu dia panggil munqati'ul akhir. Putus yang kat ujung tu. Awal ada, ujung tak ada. Sama juga nasal Zaid. Boleh tak ada. Sah tak? Sah. Sebab awal ada. Nanti kita bincangkan kalau semua dah tak ada nak buat macam mana. Itu perbahasan lain. Yang setakat yang ada sah. Faham? Lagi? Itu dibahas. Fa'idhan qaradal madhkur. Kalau yang disebutkan itu dah pupus. Al-madhkur contoh tadi auladi. Contoh tadi Zaidin summa nasalihi. Macam mana nak buat? Kalau semua anak dia dah tak ada, harta wakaf masih ada. Hasil tu nak bagi kat siapa? فالأظهر أنه يبقى وقفا وأن مصرفه أقرب الناس إلى الواقف. Khilaf, ulama khilaf. Ada kata oleh kerana al-mawquf alaih dah tak ada, dia kembali balik kepada waqif, kembali balik. Dah tak ada, balik kat dia lah. Azhar kan, khilaf. Ada 2-3 qaul. Pendapat yang azhar dan mu'tamad adalah apa? Annahu yabqa waqfan. Yabqa waqfan ay mawqufan. Wa anna masrifahu aqrab. Jadi nak belanja kat mana? Itu poin dia. Kalau dia masih wakaf, hasil tu nak belanja kepada siapa? Itu soalan penting. Maka masrifahu, tempat belanja dia, aqrabun nasi ila al-waqif. kita tengok aqrabun nasi ilal waqifi. Akrab, adik-beradik dia paling akrab. Kemudian Yawman qiradil madhkur. ketika al-madhkur ni semua dah tak ada, siapakah aqrabun nasi ilal waqifi? Maka mereka lah yang lebih berhak untuk menikmati hasil mahsul wakaf. Kemudian Walau kana al-waqfu munqati'al awwali. ini sebut munqati'al awal. Dia wakaf ni kita boleh buat dalam bentuk huruf ataf. Ataf bil fa boleh, bil waw boleh, bis summa boleh. Itu semua akan menunjukkan tafsiran yang berbeza-beza. Dia kata apa? Contoh munqati'al awal. Fa waqaftuhu ala man sayuladu bi. Fal-madhhabu butlan. Individu pertama yang disebut tu tak adalah individu yang tak sah wakaf. Tak sah wakaf. Walaupun disebut saya wakafkan harta saya ini untuk anak yang bakal lahir. Kemudian kepada Zaid. Zaid tu ada. Jadi kat sini maktuf alaih. Man sayuladu maktuf alaih. Summa Zaidin maktuf. Zaid ada. Zaid sah wakaf dia. Tapi yang ni tak sah. Jadi oleh kerana Zaid ataf atas dia, bila dia tak sah, Zaid pun tak sah. Faham? Tapi contoh ni tak sebut lah. Kenapa man sayuladu tak sah? Kan kita sebut wakaf ni imkan tamlik. Atas janin yang dah ada dalam perut pun tak boleh. Yang belum lagi melekat, lagi tak boleh. Faham? Tapi kalau dia kata saya wakafkan untuk anak-anak saya, anak dia dah ada, dan untuk kemudian untuk bakal cucu saya, anak dia tak kahwin lagi, sah. Faham? Sebab apa? Yang ni dia atah kepada yang sah, maka jadi sah. Faham tak? Itu dipanggil munqati'ul akhir, boleh. Sebab dia atah kepada yang sah. Faham? Kemudian Au munqati'al wasati fa waqaftu ala awladi thumma rajulin thumma al-fuqara'i fal-madhhabu sihhati. Kenapa dia panggil munqati'ul wasat? Dia munqati' ni maksudnya mauquf alaih yang disebutkan adalah orang yang tak sah wakaf atas dia. Rajul kan tak sah sebab mubham. Mana boleh wakaf atas mubham?
Jadi yang disebut mula-mula sah. Apa wakaf tu? وقفت على أولادي Sah. Anak dia memang ada. Lagi? ثم رجل Rajulin tak ada. ثم الفقراء Fuqara ada. Jadi tengah tu mauquf alaih yang tengah tu tak sah. Jadi sah tak? Maka ada khilaf. Muqabil kata tak sah. Pendapat utama sah. Jadi kaedah dia bila dia dalam wakaf diguna perkataan thumma, masa maksudnya penggunaan harta wakaf itu mesti mengikut aturan. Bila dia kata summa. Kalau dia guna waw lain. Waqaftu ala auladi wa auladi Zaidin wa auladi Amrin. Dia guna waw, maksudnya mereka ni menikmati harta wakaf serentak. Satu masa. Tapi kalau dia guna waqaftu ala auladi thumma, maka maktuf yang kedua hanya berhak menikmati bila maktuf pertama dah tak ada. Faham? Itu beza summa dengan waw. Kalau waw serentak, satu masa boleh pakai. Kalau summa dia kena tunggu yang sebelum tu habis, baru mereka boleh menikmatinya. So dalam surah ni waqaftu ala auladi summa rajulin. Rajulin tu tak ada. So bila rajulin tu tak ada, kira skip lah. Skip, dia tak ada, skip. Pergi kepada yang selepas dia. Kemudian ولو اقتصر على وقفت boleh tak satu orang wakaf tanpa menyebut mauquf alaih? Tak sebut mauquf alaih. والأظهر بطلانه Ada qaul juga kata boleh. Dia wakaf apa? Cuba baca syarah. والأظهر بطلانه لعدم ذكر مصرفه. Dia sebenarnya dia bukan kata wakaf tu saja. Dia kata wakaf tu baiti. Cuma dia tak sebut mauquf alaih. Kalau dia mauquf pun tak sebut, ada ke ulama kata sah? Sekarang ni dia wakaf saja, aku mewakafkan tanahku. Titik. Tanpa menyebut kepada mauquf alaih. Khilaf. Baca lagi. والأظهر بطلانه لعدم ذكر مصرفه. Elak dia jelas lah, tak sebut. Sebab mauquf alaih ni salah satu rukun wakaf. Kemudian والثاني يصح ويصرف. okey, kalau sah nak pakai ke mana? Dia akan bangkit soalan tu. Kalau kata wakaf tanpa menyebut mauquf alaih sah, di manakah ia disalurkan? ويصرف مصرف منقطع الآخر على الخلاف Akhiri على منقطع الآخر على الخلاف المتقدم. yang tadi itulah. Dia akan dibelanjakan, dia akan digunakan seperti mana penggunaan surah munqati'ul akhir. Munqati'ul akhir tu ada khilaf. Tapi antara qaul yang mutamadi adalah aqrabun nasi ilal waqif. Maka satu orang yang mewakafkan tanpa menyebut mauquf alaih, maka harta wakaf itu akan disalurkan kepada aqrabun nasi ilaihi. Faham? Muqabil azhar. Jalo. ولا يجوز تعليقه. Wakaf ni dia akad tanjiz. Dia akad ta'bid, akad tanjiz. Ta'bid lawan dia tauqid. Tanjiz lawan dia ta'liq. Jadi ini semua musuh kepada sirah wakaf. Tauqid maksudnya temporary, waktu. Saya wakaf setahun, saya wakaf 2 tahun, 10 tahun. Tak sah. Dia musuh. Kalau ada tak sah. Tanjiz lawan dia ta'liq. Saya wakafkan sekiranya. Tak boleh. Faham? Dia mentaklikkan perbuatan wakaf itu dengan sesuatu keadaan, seseorang dan seumpamanya lah. Musuh. Wakaf mesti tanjiz, tunai. Dan wakaf mesti ta'bid, selama-lamanya. Itulah sifat wakaf. Cara كقوله إذا جاء زيد فقد وقفت. ولو وقف بشرط الخيار بطل على الوقف. tak ada. Wakaf mana menerima khiyar. Saya wakaf tapi saya nak khiyar 3 hari. Tak ada. Kira tak ada.
Lepas 3 hari datang balik. Cakap dia lepas hari datang balik buat sirah balik. Faham? Kalau nak fikir dulu, tak apa, setahun pun boleh. Lepas tu dah puas hati, datang buat sirah wakaf jazam. Faham? Baru sah. Kemudian والأصح أنه إذا وقف بشرط ألا يؤجر متبع شرط. bolehkah satu orang tu dia wakaf? Kan kita kata memang pewakaf dia bebas letak apa-apa syarat yang dia nak. Adakah kebebasan itu mutlak ataupun macam mana? Dia bagi satu contoh. Satu orang dia wakafkan tanah dengan syarat tak boleh disewakan. Boleh. Pulang benda dia. Wallah alam.